Jadi kat sini saya perhatikan cabaran-cabaran setiap usahawan kat luar pun mungkin lebih kurang sama dengan saya. Cuma kita spend masa 5 tahun untuk bina model dengan modul yang kita bangunkan untuk menyelesaikan segala cabaran-cabaran. Tak kisahlah orang tu duduk tepi jalan, tak kisahlah orang tu dalam restoran, tak kisahlah orang tu dalam food truck sekalipun, ataupun orang berniaga office, orang berniaga gempak-gempak sekalipun, kalau dia tak ada proses tazkiyah, dia tak ada proses pembersihan hati, dia orang tak ada proses buang sifat mazmumah dia orang tu, ataupun tingkatkan kualiti nafsu daripada amarah pergi kepada lawamah apa semua tu, maknanya dia akan still lagi bawa kehidupan yang tak dibimbing dalam bidang kesusahanan ni, mudah terjerumus pada benda-benda yang negatif lah. Tapi kalau dia walaupun dia terror dalam marketing, walaupun dia terror dalam apa-apa production R&D apa semua, tapi unsur dalaman tu dia tak bangun, atau unsur dalaman dia tak cover, dia tak jaga, ini akan menyebabkan semua masalah-masalah usahawan tu makin banyak lah.